محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم، تذكر التذكير النفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita teruskan dengan kitab Al-Faridatul Faraid karangan Haji Abdullah Ahmad Jami rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi 'ilmihi fid dharain amin. Pada usaha 25 itu dalil iradah. Kita masih membahas bahasa iradah. Sekali lagi habis insyaallah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Dalil iradah. Iradah yang makna Allah Maha berkehendak, Maha menentukan, penentu. Kalau tak ada iradah, nescaya adalah Allah lemah. Kerana akal kita, yakni akal kita kata ada kudrah, mesti terdahulu ada iradah. Karena kita kata Allah itu bersifat dengan Maha kudrah, bersifat dengan berkuasa, bermakna Allah juga ada berkehendak. Dan kalau Allah lemah, tentu tak ada lah alam ini. Jadi kalau Allah itu lemah, Allah tidak kudrah, jadi tidak adalah alam ini. Dan demikian itu tidak sebenar, salahlah. Sebab dan kita nampak dah ada alam ini. Mana Allah tidak lemah, Allah Maha berkuasa. Bila Maha berkuasa, lazimlah, maknanya tentulah Allah juga Maha berkehendak. Kerana alam ini, alam kita lihat adanya, maka tetap Allah ada kudrah. Dan manakala ada kudrah, tentu ada iradah. Dan manakala ada iradah, mustahillah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan tak kehendaknya. Mustahil ada sesuatu yang mana tidak ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan falasifah kita sebutkan baru ni, iaitu ada satu mazhab dari falasifah yang dinamakan sebagai faid. Dan ini adalah satu fiqh ataupun satu mazhab dari falsafah yang dinamakan wahdatul wujud, yang mana dikata ni Allah Subhanahu wa taala ni terlampau berkuasa sehingga tidak mampu untuk terlampau berkuasa sehingga terkeluar daripada zat Allah Subhanahu wa taala tu, keluar daripada diri Allah tu kepada alam ini. Maka Allah tidak mampu sebab terlampau berkuasa, maka terhasillah alam. Itu tidak ada iradah pada dia. Ada tidak ada iradah, maka itu akidah yang batil. Itu tak ada bagian akidah tu. Jadi termasuklah juga daripada akidah wahdatul wujud, dia kata alam ini adalah Tuhan kesemuanya. Itu akidah yang batil juga. Itu pun batil juga. Okey. Dan kita ni tak masuk ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah tidak masuk. Ta'alluq iradah ada dua. Ta'alluq tanjizi qadim dan ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim, Allah sudah mampu untuk menetapkan makhluk ni sejak daripada azali lagi. Makna azali, azali ada dengan makna sebelum penciptaan yang pertama. Jadi maksud tu bila Allah Alam kita tidak tahu. Adapun tanjizi qadim bermakna Allah telah menetapkan sejak daripada azali lagi. Sejak daripada azali lagi Allah sudah tetapkan akan diciptakan makhluk, akan diciptakan segala perkara ni sejak daripada azali lagi. Jadi dua ta'alluq daripada ta'alluq terhadap Allah. Tidak disebutkan dalam
kita inilah. Jadi sekali lagi tanjizi, apa makna tanjizi? Maksudnya pelaksanaan, sudah berlaku penetapan daripada azali tadi. Jadi bila kita tahu bahawa Allah sudah menetapkan sejak pada azali tadi, maka ketetapan daripada Allah tidak akan berubah, tak akan berubah sedikit pun. Maka bila kita tengok hadis-hadis Nabi, Nabi kata siapa buat satu amalan ni maka dipanjangkan umur. Contoh Nabi sabda, satu hadis Nabi sebut, man sarrahu an yubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mana suka, apa dia ni diluaskan rezeki dia dan dipanjangkan umur dia, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Jadi dengan menyambungkan tali silaturahim, dia boleh memanjangkan umur dan boleh meluaskan rezeki. Tadi kita kata Allah Maha berkuasa, Allah Maha sudah menentukan sejak pada asal dia lagi. Jadi kalau kita tengok pada sudut zahir, hadis itu dengan hak kita mengaji ni canggah kan? Sebab hak ni tidak berubah. Adapun daripada hadis Nabi itu berlaku perubahan, yang mana diperluaskan rezeki, maksudnya benda tu sempit maka diperluaskan, dan benda yang tu sikit maka dipanjangkan, maka benda tu jadi tanakul, jadi bercanggah satu sama lain. Jadi hadis itu ulama syarah beberapa syarahan ulama. Syarah yang pertama adalah syarah pertama adalah ulama kata hadis tersebut qudrah Allah, iradah Allah sudah tetap, maka tidak akan berubah. Jadi umur kita 60, maka Allah akan mati kita pada umur 60. Kalau rezeki kita banyak tu, maka banyak tu rezeki kita tidak akan berubah. Tapi maksud diperluaskan rezeki dan dipanjangkan umur adalah dengan makna ditingkatkan barakah pada rezeki dan umur. Jadi banyaknya barakah. Bila banyak barakah, sikit pun rasa macam banyak, tapi banyak tu ya. Contoh macam 24 jam, orang ni 24 jam macam-macam boleh buat. Tapi kawan ni 24 jam juga, tapi tidur sepanjang hari, 24 jam tidur, maka tidak ada barakah. Jadi sama je 24 jam, tapi banyaknya barakah. Antara contoh ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, umur dia 45-46 tahun. Tapi kalau kita tengok karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagi ulama kata kalau nak himpun karya An-Nawawi lebih pada 50 lebih pada 50. Kalau bayar umur dia 46 tahun dengan 50 karya tu, seolah-olah setahun sekitar setiap pada kecil gitu tulis. Bahkan ada ulama kata seolah-olah kalau kita himpun belakang karya Imam Nawawi, seolah-olah dalam perut tu tulis tu, seolah-olah banyaknya atau barakah ni masa Imam Nawawi, dan mati muda pula. Itu syarah yang pertama ulama. Makna kata ketetapan Allah sudah tetap, tapi yang diperluaskan dengan makna barakah pada rezeki dengan barakah pada umur tu. Itu makna yang pertama. Syarah yang kedua ulama iaitu diperluaskan rezeki dengan maksud amalan itu sendiri memang akan diperluaskan dan berlakunya perubahan pada ilmu malaikat, bukan pada ilmu Allah. Ilmu Allah memang sudah tetap begitu. Allah sudah tetap dia akan tambung silaturahim, dan memang Allah nak matikan dia pada umur 60. Asal 50. Jadi sahabat kahwin ni pun berubah silaturahim. Maka malaikat tengok berubah pada ilmu malaikat. Di luar mahfuz tu nampak menjadi 60 pula. Maka berlaku perubahan pada ilmu malaikat. Ilmu Allah tidak berubah sama sekali. Kalau kita kata ilmu Allah berubah, maka sifat makhluk tu. Sebab kita bahas pada awal dulu, al-alam mutaghayyirun. Maka fakullu mutaghayyirin hadithun. Alam ni berubah-ubah. Setiap yang berubah itu baru, maka alam ni baru. Jadi kalau kita kata Allah ni berubah, Allah jadi makhluk lah, betul kan? Tak boleh kata begitu. Jadi syarah yang tepat, syarah kena bagi kena. Kalau tak silap faham. Jadi penetapan dan pengkhususan kepada Allah daripada Allah bermakhluk sudah berlaku sejak pada azali, dan Allah pun sudah mampu untuk menetapkan sejak pada azali lagi. Suluhi maksudnya mampu, patut. Tapi biasanya kita sebut patut. Dan gizi maksudnya
pelaksanaan sudah buat. Tak. Okay. Dan yang kedua ada dalam kitab-kitab lain antara hak mengaji tak qaidah. Dia kata insya Allah. Lepas menyebut kata insya Allah. Contoh dia tanya kita, "Entah mukmin, kamu ni beriman ke?" Dia sebut beriman insya Allah. Kita beriman, saya beriman insya Allah. Maka kata insya Allah, maksud apa maksud insya Allah? Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah buat. Tapi pada insya Allah tu kena betul hijau lah. Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau dia tulis insya Allah, sebut insya Allah juga, sambung. Tapi hal ni maksudnya menjadikan Allah, menjadikan. Dibuat tu saya dulu. Tapi kalau kita ada penulisan Melayu, kita tulis kod dalam mesin insya Allah tu kalau boleh in tu jauh sikit. Kalau boleh jauh sikit lah. Sebab kita nak ikut pada bahasa Arab. Okey. Sudah. Jadi ulama kata kalau kita sebut kata insya Allah, sebab insya Allah ni maksud kalau Allah kehendaki, kalau Allah tentukan, maksudnya boleh pergi tak insya Allah. Maksudnya kalau Allah nak kita, kalau Allah kehendak kita boleh pergi lah. Okey. Jadi kan dia kata, adakah kamu seorang yang beriman? Ini dibahas dari kitab kita. Lepas dia kata, ana mu'min insya-Allah. Saya mukmin insya-Allah. Maka dia ada pada dua sudut. Kalau pada sudut hakikat perkataan, kalau Allah kehendaki, mana saya beriman dengan kehendak Allah. Maksudnya kalau Allah kehendak saya beriman, kalau Allah tak kehendak saya tak beriman. Maka ulama kata ini jadi kafir. Jadi kafir. Kalau dia telak begitu. Awak beriman tak? Beriman insya-Allah. Kalau Allah kehendaki dengan niat, kalau Allah kehendak. Kalau Allah kehendak, berimanlah. Kalau Allah tak kehendak, saya tak beriman. Maka kafir tu pada waktu itu. Yang kedua, kalau tabarrukan. Air berkat. Tabarrukan. Air berkat. Saja disebut. Adakah kamu beriman? Beriman. Saya beriman insya-Allah. Untuk air berkat saja dengan perkataan. Maka ini mukmin, ini kekal. Ini mukmin. Ini kena menjagalah. Daripada sudut perkataan semua kena jaga. Tapi yang untuk ambil barokah saja. Tapi yang paling boleh macam mana? Yang tidak sebut, nak pelapar hilah. Yang tidak sebut. Adakah ada orang yang beriman? Adakah ada Muslim? Ya, saya Muslim. Sudah. Ikut. Yang sebut insya-Allah kepada saya tengok Muslim lagi. Tengok Muslim. Itu begitu. Maksudnya dia yakin dengan Islam. Bahkan tak boleh juga orang itu ragu. Aku ni Islam kok kafir Kau tu bukan kafir juga, tak boleh. Tak boleh. Wajib kena yakin. Kena yakin. Tak boleh sebut lagi. Ya, sama lah dengan aku. Okey. Jadi dalil kepada iradah fa'alul lima yurid. Allah berkuasa menghasilkan segala perkara yang mana Allah hendak. Yaf'alullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah berkuasa menjadikan sesuatu yang mana Allah kehendak, dan Allah boleh pilih apa dia nak buat. Tapi dalil kita ni tak tulis dalil Arab ni, kita orang ni. Jadi kalau kita mengaji, kita kena datangkan dalil naqli dan aqli. Itu patutnya kita tahulah. Jadi kena contoh sikit. Sebab dalil naqli tu untuk kita, ataupun dalil aqli untuk kita lawan dengan golongan yang buat datangkan syubhat. Atau kita kena tolak. Dalil naqli berfungsi untuk orang Islam. Tapi orang kafir tak cara pun dalil naqli ni. Kalau orang itu dia, tu dalilmu aku tak percaya. Tapi kita kena tahu dalil aqli. Tapi dalil kita ni orang main dalil aqli saja. Jadi kita ni kena ambil istifadah juga daripada Quran Sunnah. Maka kita kena tulis juga lah. Okey.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qudrah untuk innallaha ala kulli syai'in qadir. Okay, seterusnya adalah ilmu kesembilan, ilmu sifat ma'ani. Ilmu termasuk juga sifat ma'ani, iaitu bila kita bahas setiap sifat ma'ani ni, maka kita kena wajib tak fikir bahawa sifat ma'ani ini wujud, sifat ma'ani ini baqa', sifat ma'ani ini khidam, sifat ma'ani adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Kena lagi berlaku tu. Dan sifat ma'ani ini wahdaniyah, kena lagi berlaku tu. Okey. Artinya, arti mengetahui dengan pengetahuan Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah. Jadi dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada, yang qadim. Dia ada beza nanti ada beza di antara azali dan qadim. Kalau kita nak bahas sungguh, dia ada beza azali dan qadim ni ulama bahas. Laku khilaf tiga pendapat. Tapi kita ambil mudahlah, qadim dengan azali ni makna yang sama. Itu ada satu pendapat ulama sebut yang itulah. Tapi makna yang sedia adanya dekat sini dengan makna qadim lah, dengan makna qadim. Okey. Pada zat Allah yang nyata, dan terang dengannya, dengan dia sekalian perkara sekira-kira bertentang perkara itu pada ada dan tak adanya. Jadi Allah tahu benda tu ada ke benda tu tak ada, semua Allah tahu belakang. Allah tahu belakang. Jadi bagi ni sifat Allah tahu, sifat ilmu Allah ni inkisyaf taman kepada segala hukum akal yang wajib, kepada segala hukum akal yang mustahil, kepada segala hukum akal yang harus. Allah tahu belakang. Allah tahu dak zat dia, Allah tahu lah. Allah tahu dak dia ni tidak ada syirik, Allah tahu. Allah tahu dak dia ni makhluk-makhluk ni, Allah tahu belakang. Semuanya Allah mengetahui. Bertakluk sifat Allah ni, sifat ilmu Allah ni kepada segenap perkara. Okey, berbeza dengan qudrah iradah. Qudrah iradah dia takluk pada mungkinat saja. Okey. Seterusnya, jadi sekira-kira bertentang dengan perkara itu pada ada dan tak adanya, atau panjang dan pendeknya dan lain-lain, Allah tahu belakang. Jadi Allah tahu dekat kita ni, Allah tahu belakang. Berbeza dengan faham Qadariyah. Qadariyah kata Allah tak tahu masa depan apa semua ni, dia kita baru buat baru Allah tahu. Itu juga Qadariyah itu. Kita buat baru Allah tahu, belum tu Allah tak tahu. Jadi ada ketidaktahuan kepada Allah ni. Sedangkan ketidaktahuan itu sifat makhluk. Maksudnya bodoh tidak sifat makhluk. Tak tahu dia. Okey. Dan Allah mengetahui akan yang dahulu dan yang kemudian dan yang sekarang. Mana tu ilmu dulu, sekarang dan kemudian tu nisbah makhluk lah. Allah tak ada kaitannya masuk atau nisbah makhluk. Dengan ilmunya yang esok, yang satu yang esok. Okay, kita mengaji dari sifat wahdaniyah bahawa sifat ilmu Allah, sifat Allah ni juga sifat-sifat Allah kena diesakan juga dan letakkan muttasil pada sifat. Nanti kita mengaji rekam muttasil, iaitu sifat Allah kita wajib mengesakan sifat Allah dengan makna kata Allah cukup sahaja ada satu sifat bagi setiap sifat. Contoh, Allah hanya ada satu pada kudrah, Allah hanya ada satu pada iradah, ada satu pada ilmu. Itu mengesakan pada sifat dengan makna tak perlu kepada banyak. Okey, sifat ilmu Allah tu ilmu tak ada 10. Bukan begitu. Cukup memadai dengan satu sifat ilmu memadai. Berarti disebut yang satu tu. Dan mengetahui sekalian perkara dalam bumi dan langit daripada beberapa biji pasir Allah. Siapa kau segenap pasir, segenap perkara dan daun kayu hingga sesuatu yang sembunyi, dan mengetahui barang yang terlintas di hati manusia. Sehingga benda yang ada dalam hati manusia pun Allah tahu juga. Allah tahu. Tak. Ini yang kita kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Secara itu berasal pada niat. Jadi Allah tengok pada hati tu. Innallaha yanzuru ila
la yansuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, tapi walakin Allah yansuru ila qulubikum. Allah tengok pada hati tu. Gapo kok dalil tu? Tengok kepada hati. Wa amalikum. Jadi malaikat pun boleh tahu apa isi hati dari isi hati kita ni. Kalau tak, macam mana nak catat? Macam mana? Ulama sebut, antara Syahnawi Al-Jawi disebut, ketika mana malaikat tu, ketika mana orang tu, hamba Allah tu berniat satu-satu perkara yang molek, maka keluar bau-bau yang harum. Sekadar malaikat pun tahu juga bau harum ni boleh catat. Kalau niat benar-benar hak jahat, bau busuk, malaikat pun tahu. Allah lebih lagi lah. Allah lebih lagi. Jadi malaikat pun tugas dia untuk mencatat amal kita, untuk benar. Jadi hak tu pun tahu juga. Jadi Allah lebih lagi daripada tu. Okey. Dan mengetahui barang yang terlintas di hati manusia, dan yang ada dan yang tak ada. Jadi Allah tahu belaka. Jadi dalilnya adalah daripada Al-Quran. Apa ni? Pengarang kita dia memperinci ke sampai lagu tu sekali. Start daripada bumi, langit, atau beberapa biji pasir, daun, kayu, suatu yang sembunyi. Dia terlintas sampai ke dalam hati pun sebut juga secara terperinci. Kenapa? Kerana dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu bikulli syai'in alim. Mari kita bahas dulu. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi perkataan yang asal Arabnya patutnya Allah itu, wallahu, dan Allah itu. Tapi waw sini waw istifnah untuk pemula, dan Allah tapi kita terima dan biasa baru wa anda. Allah itu kepada setiap sesuatu itu sangat maha mengetahui. Tapi kalau kita terjemah bahasa Arab sebenar, sepatutnya wallahu alimun, Allah itu maha mengetahui kepada segala sesuatu. Sepatutnya ayat sebenar. Betul? Tapi bila mana alim ni di ke belakang ke, hak ni hak sendiri di belakang, bikulli ni mari depan. Jadi ayat ni lagu ni mana ulama kata at-taqdimu ma haqqu ni kaedah. At-taqdimu ma haqqu at-ta'khir li ifadatil hasri. Mendahulukan benda yang sepatutnya berada di belakang, mendahulukan, ini bikulli syai'in, mendahulukan benda yang sepatutnya duduk kat belakang, li ifadatil hasri, memberi makna penegasan sebenar-benarnya. Makna termasuk semua sekadar ilmu Allah, tidak ada terlepas sedikit pun. Itu maksudnya ifadatil hasri, maksudnya semua berada di dalam ta'adud ilmu Allah, inkishaf tamam, tidak ada sedikit yang terlepas. Itu salah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah salah dengan bahasa dah. Dengan bahasa pun salah dah. Dengan dua arah itu pun salah dah. Dengan dua arah. Okey. Jadi itulah kaedahnya, at-taqdimu ma haqqu at-ta'khir li ifadatil hasri. Okey, seterusnya. Jadi semuanya Allah mengetahui berlaku. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya, dan mengetahui akan yang wajib pada zatnya, dan Allah pun tahu yang wajib pada zat dia. Allah tahu dah Allah ni bersifat dengan segala sifat kamalat. Allah tahu. Segala sifat kamalat itu lebih pada 20 dulu lah. Maka kita bahaskan dulu. Orang yang kata Allah hanya ada 20 sifat je. Ini yang cukup kafir ni. Allah bukan ada 20 sifat je. 20 sifat tu wajib kita tahu. Maka ni ingat semua tu. 20 sifat hak kita wajib tahu pada sudah akan kita. Allah tahu dia bersifat dengan segala sifat yang kamalat. Allah tahu. Benda tu wajib pada Allah. Jadi Allah tahu. Dan sifatnya, dan mengetahui akan yang mustahil. Allah tahu dia mustahil ada. Allah tahu. Okey. Seperti tak ada syirik baginya. Allah tahu tidak ada syirik bagi Allah.
dan segala yang harus seperti mengetahui sekalian makhluknya yang telah jadi dan yang tidak dijadi sebagai tahu yang cerah. Terus tahu pula dia. Tidak ada yang tidak ada apa dia? Lam yusbiquhu khafa, tidak ada didahului dengan tak tahu. Macam manusia sebelum ni kita tak tahu, lepas tu kita pergi ngaji baru kita tahu. Jadi ada penambahan kepada ilmu daripada tak tahu kepada tahu. Bermakna ada penambahan pada ilmu. Jadi Allah tidak begitu. Tidak boleh kata Allah ni tak tahu sebelum tu. Tak boleh. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Jadi sebab tu kita kata bila kita sebut orang kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Salah kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, salah pada segi terjemahan. Walaupun a'lam tu sirah tafdil dari bahasa Arab. Makna dia lebih dari bahasa Arab. Lebih atau Allah paling tahu. Tapi kita boleh nisbah benda tu pada Allah. Sebab Allah maha mengetahui. Sebab Allah tidak didahului dengan tak tahu. Sebab tu. Jadi kalau kita sebut wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Contoh kita kata semaya seseorang tu sah mengikut pada tuai tu dan Allah dah tahu. Tapi kita tahu ni Allah tahu mana tahuannya. Kalau kita kata kita tahu juga tapi Allah tahu lebih lagi. Salah perkataan tu. Allah maha mengetahui. Jadi perkataan lebih tu tak boleh nisbah kepada Allah. Maka kita sebut Allah maha mengetahui. Betul. Walaupun kata bahasa tu a'lam. Walaupun kata a'lam dah. Itu tak dugaan dengan Allah. Itu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya. Jadi Allah mengetahui sekalian makhluknya yang telah jadi dan yang tidak dijadi sebagai tahu yang cerah, terang. Tidak sama-sama, dan bagi ilmu satu ta'alluq juga. Ada sesuatu yang ta'alluq. Satu sahaja ta'alluq, iaitu ta'alluq tanjizi qadim, iaitu Allah tahu pada azali akan segala perkara hingga tidak kesudahan. Allah tahu lalu. Itu makna tanjizi itu. Pelaksanaan itu sudah berlaku di ilmu Allah. Allah tahu lalu. Apa tak ada ta'alluq suluhi qadim? Apa tak ada? Suluhi ni mampu untuk tahu. Mampu untuk tahu, tak tahu lagi. Contohlah kita kata, kita ni boleh nak mengaji ilmu AI lah contoh. Orang ni dalam AI lah ni kan, amal macam-macam ilmu tak tahu. Kita ni kata kita mampu untuk tahu ilmu tu. Tak mampu untuk tahu lah. Tak lagi. Mana kata tengah bodoh lagi lah ni. Jadi mampu untuk tahu, tak tahu lagi. Sebab tu tidak ada ta'alluq suluhi qadim. Sebab apa tak ada ta'alluq tanjizi qadim? Tidak ada ta'alluq tanjizi hadis. Bermakna kalau ada ta'alluq tanjizi hadis, waktu makhluk ada baru tahu. Dia kata tu lah. Waktu makhluk ada, orang baru tahu. Tapi walaupun ada juga lah sebahagian ulama masukkan juga dia ada penerusan daripada ta'alluq tanjizi qadim. Tapi pendapat muktamadnya tidak gitu. Pendapat muktamad adalah ta'alluq tanjizi qadim semata-mata. Ada. Pero bahagia ni. Pero. Nampak lah, dapat juga kan. Sebab ni bagi ta'alluq ni bagi payah sikit. Jadi sebab kita syarah apa syarah. Jadi kena main sikit lah. Sebab ni bahasa dia. Ini usul. Ni ulama kata usul-usul ni kena kata-kata itu kena ambil. Ulama kata man tarakal usul harumal husul. Barang siapa hok tinggal hok kata usul-usul ni, hok pati-pati asal-asal ni, harumal husul, tak ke dapat akidah. Tak ke dapat, tak ke sampai. Jadi kena pergi juga lah, kena ambil juga lah, termasuk macam kita mengaji engineering lah, kalau orang mengaji engineer. Jadi kata-kata itu kena high juga, kena high juga. Saya tak boleh duduk level apa, kena duduk level atas juga. Jadi sama dengan lima akidah tu ikut 5 qom 5 qad. Okey.
Jadi Allahumma salli ala Muhammad seterusnya. Jadi satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim, iaitu Allah tahu pada azali akan segala perkara hingga tidak kesudahan. Baginya seperti kamalat Allah dan ahli syurga dan lain-lain, dan mustahil lawannya iaitu jahil dan tak ada pengetahuan. Jadi Allah tahu segala perkara. Allah tahu kamalat Allah wajib, ahli syurga mungkin semua Allah tahu, lain-lain. Dan mustahil lawannya, yang mustahil Allah ini jahil, iaitu jahil atau tak ada pengetahuan. Jahil itu sifat makhluk. Jahil itu sifat makhluk. Okey. Jadi disebabkan ini ulama antaranya Al-Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali mengkafirkan golongan falsafah, antaranya Ibn Sina dengan Farabi, sebab tiga perkara. Yang pertama sebab dia kata qidam alam. Alam ni sedia kala. Pertama. Yang kedua, dia kata tidak ada kebangkitan semula. Tidak ada akhirat. Ni Imam Ghazali kafirkan falsafah, kafirkan falasifah. Dan yang ketiga sebab apa? Sebab golongan falsafah kata Allah ni tahu, Allah tahu kulli saja, tidak juz'i. Allah tahu benda besar ya. Contohlah kata rumah, itu je. Allah tak tahu pergi kecil tak, Allah tak tahu. Jadi orang yang falsafah ni iktikad dia betul. Tidak juz'i. Tidak juz'i. Jadi salahkan kita iktikad yang ini juga. Ini adalah iktikad yang dikafirkan oleh Imam Ghazali kepada falsafah. Falsafah ni adalah dia banyak guna akal. Antara ahli falsafah yang dikafirkan ini adalah Imam Ibn Sina dengan Imam Al-Farabi. Ini tokoh hebat. Imam Ibn Sina dengan Farabi ini terlalu dua-dua ni, tapi sehingga Imam Farabi ini dikenali sebagai Muallimus Tsani, guru yang kedua selepas Aristotle. Guru kedua, maksudnya ilmu Masya Allah hebat. Ada satu kisah, Farabi dipanggil oleh Sultan sebab orang kenal ni Farabi. Jadi Sultan duduk dekat tempat duduk dia. Jadi duduk kat tempat duduk dia ni. Jadi ramai ulama di tepi, ulama dan sultan. Jadi Imam Farabi mau masuk ke dalam istana. Kenan Farabi ni. Jadi dia berkata, maka raja berkata, okey, duduklah di tempat yang layak bagimu. Dia duduk tepi maksud bersama dengan para ulama. Maka Imam Farabi kata, tempat yang layak bagi aku ataupun tempat yang layak bagi kamu? Maka dia pun terus duduk tempat sultan tu. Sultan boleh dulu sebab dia paling tinggi, tak? Dia guru yang tinggi. Maksudnya dia tahulah mazhab fiqh, kau tahulah. Jadi lepas tu Farabi kata, okey, pagi ni nak tanya semua apa yang dia jawab. Aku ulama ni aku tak tanya lah bab fiqh ni. Okey, ni jawab sikit-sikit. Bab akidah ni jawab sikit-sikit. Pasal dia memang hebat sekali ya. Kemudian dan Imam Farabi juga dia tulis satu kitab muzik, bab muzik. Tahu juga kalau dia jadi penyanyi, jadi artis kan. Dia tulis kitab muzik ni. Jadi dia pun buat suka main gitar. Jadi waktu mari dia main gitar pakai suka dia. Bagus lah sebab dia punya nada gitar tu